Pertama kali cuba macam ni. Biasanya tak ada, orang tak buat macam ni. Tangkap. Boleh tangkap ikan tadi. Ikan tadi boleh tangkap. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pada pagi hari ini aktiviti saya di tepi pantai macam biasa. Kita nak cari ikan sahabat dekat tepi pantai ni. Cuaca tepi pantai ni macam ni lah sahabat. Cerah, tiada awan. Okey, pada aktiviti kali ni saya menahan pukat pantai lah sahabat. Ini pukat saya dah tahan dah sampai sana sahabat. Nampak putih-putih tu ujung sana. Ni kita nak tangkap ikan bolos lagi sahabat. Kita masih tangkap ikan bolos. Sebab dia laku keras sahabat. Tapi tempatnya yang berbeza lah. Pada video kali ini saya berada dekat sebelah sini. Biasanya saya berada di sebelah sana. Yang ni saya tahan macam ni lah. Biasa saya tahan macam tu. Okey, tak tahu ada ke tak ada. Jom kita sama-sama tengok ada ke tak ada hasilnya untuk video kali ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezekinya untuk saya dan keluarga saya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan lah sahabat. Ada apa? Ini tadi saya dah karau dah tadi sahabat. Adalah 6 ekor dengan spek-spek sekali kan dia karau. Okey, jom saya lanjutkan. Mungkin kita akan ke sana. Sebab air cepat sahabat. Sebelah sini dia kawasan cepat surut sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina azabannar. Amin. Let's go. Tadi ada hari ni semua berwarna merah. Dia senang untuk saya buat video lah. Jauh baru satu. Saya nak alih tempat lah sahabat. Macam ni tempat dia tak recommended. Cepat lah bang. Cepat sikit kan, ada ikan buntal lah. Ikan buntal ni cepat makan ikan buluh ni. Saya sampai tak sempat tu. Itulah saya opening terus jalan tu. Padahal baru je rehat. Bukan rehat, lepas lapar pukat sampai ke atas ikannya. Ganas ikan dengan sini. Bukan ikan sekarang dah ganas lah. Yalah. Satu-satu kan. Dari sana lagi lah yang tu buntal ke apa sana? Nampak ke buntal di sana? Awal dah ada ni. Hari tu banyak kan? Awal dah ada ni. Itu hari saya kat sini sebelah sini, sebelah tiang. Anak ikan beranak banyak. Yang satu RM1 tu kan? Dua. Tukai dah? Belum? Tukai dah. Cepat tu memang. Macam mana nak jual macam ni? Terpantas. Wasau. Dia tak macam sana kan? Kat sini dia satu macam tu. Dia tak sekali balik. Kepala dulu yang. Tak boleh, ni besar sangat. Tak tahu. Jalan.
Ada jugalah. Ada jugalah. Alhamdulillah lah. Kita kena tarik sangat lah. Kita kena turun. Kita tarik. Apa tu? Macam tu je. Beranak. Nangin. Ada serangin. Mana su ikan sini? Baca terus. Kerja dah terus lah ni. Mana tu? Kalau ada angin tu, kita kesana sini. Mana ada angin? Cantik lah. Angin tak ada. Start nombor 3 ni. Okay, jom cepat. Sampai sikit. Start nombor 3 ni yang. Okay. Ni je. Ni. Okay. Start nombor 3. Yang 3. Yang 3. Kita yang ketiga baru ada. Kosong. Lama. Lambat. Tu ada tu. Buntal dia pun makan cepat. Tu. Nombor 3 kan? Tak ada dah. Tu apa? Nombor 3. Kerong. Habis. Pakai. Kai. Jom. Biar ni biar. Ini tak nak buat pakai. Boleh lah. Susah jugalah hari ni. Memang idea. Idea. Nombor 3 tarik ke sana boleh. Apa ni? Ish. Tu tengok. Bukan. Nangin. Macam mana? Ke sana. Nombor 3? Fine. Oh. Kita yang nombor 3 tarik ke atas. Okey, jom lanjut. Macam tarik kertas ah. Oh, tarik kertas. Ini pada dah hampir dah. Macam pikul kertas. Kita nak pergi tempat yang dalam. Okeylah, kita dah repair jaring saya. Sekarang dia nak tengok pula. Ada jugalah. Jarang sahabat. Air laju. Ini hasil yang tadi tu, yang dah kena tu. Ini hasil yang tadi tu yang dah kena tu. Air ni. Air jernih. Air jenis. Baru nak tukar. Nampak muka air ni. Kaki kan? Baru nak tukar. Tak ada lah hari ni sahabat. Katanya tinggi-tinggi air dalam rupanya. Dulu parah dalam. Dulu siap-siap lu. Tak boleh lawan sahabat. Tu kita tak boleh lawan. Gara-gara ini kan tadi tu yang kat sana tu kan. Kan tadi. Tak tahu. Kita cakap pun ada dia bercakap kita Ikan tahu. tadi tu. Ikan tadi. Ikan tadi.
Ini pertama kali kan Pertama kali pasang macam di ni. kawasan ni. Ada juga lah ikan tadi. Ada ikan tadi ni. Ikan tadi. Ikan baru kena tak ada. Allahu Akbar. Ikan tadi. Ikan semasa kita tak karau lagi, masa nak tukar sini tu. Tukar shift. Ikan tadi tak ada, habis. Hari ikan tadi juga. Ikan tadi. Ada juga lah ikan tadi. Macam ada ikan tadi. Ni lah ikan tadi. Sebelah sana kurang kan? Sini banyak oh. Sini banyak ke tak? Baji pun ada. Ikan yang kita tak suka tak ada sini. Ada juga lah ikan tadi. Ikan tadi banyak oh. Ni ikan tadi. Ni apa? Sini. Ikan tadi juga. Mana? Ikan tadi. Kalau nak ikan baru sana. Nah, tu baru tahu. Baru tahu. Ikan tu baru Ikan tadi ke ikan tadi? Ini pun ikan tadi. Nama dia dah tukar. Nama dia ikan tadi. Ganas eh. Ikan tadi memang ganas. Ada juga lah ikan tadi. Lagi skeping lagi kan. Ikan tadi. Kepeng untuk kita tengok ikan tadi. Tak kena cukai jugalah ya. Walaupun dia ikan tadi, dia tak kena cukai. Ini ikan buntal dia main arus. Dia main palu. Tak kena lah. Oh. Kena dia. Keras acung. Ikan tadi. Biasalah ikan tadi. Keras. Ikan tadi. Tangkap. Boleh tangkap ikan tadi. Ikan tadi main tangkap dia. Ya. Sana ada. Mana lah? Boleh lah. Boleh lah ikan tadi. Ikan tadi boleh tangkap-tangkap. Ada lah. Ini betul. Apa tu? Salah. Ikan tadi ke?
Beranak tu kan. Tu tu. Oh, Yalah ikan tadi. tu. Okeylah, jom kita teruskan dengan melihat hasil yang ikan tadi. Tak tahulah ini ada ke tak ada. Tadi ada, tak tahulah sahabat. Okey, jom kita teruskan dengan ikan tadi yang kedua. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah sahabat. Oh, tapi dah dekat tepi bakau Saya dah beralih ke tempat kerana nak melihat sesuatu lah di tepi pantai ni. Hasil saya pada hari ni alhamdulillah ada sahabat. Ada tapi tak banyak. Air laju sahabat. Okay, jom saya nak tunjukkan hasil saya pada hari ni. Ini dia sahabat. Hasilnya adalah juga 30 lebih ada ni, 30 ekor lebih ada ni sahabat. Jadilah sahabat, air laju pun ada. 2 kilo ada kan? 2 kilo adalah. 2 kilo lebih. Kat dalam ni pun ada lagi. Itu dia. Okeylah sahabat. Itu sajalah untuk video saya yang memukat di tepi pantai. Hasil dia untuk lauk ada, untuk jual pun ada. Okeylah. Saya nak buat lagi satu aktiviti lagi. Tak tahulah ada ke tak ada. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau ada sambungan nanti saya akan sambung.